Okey, hari ni kita ada menu baru daripada CEO Kunyah-Kunyah, iaitu mi gaunzao. Tengok first, saya tengok hidangan mi gaunzao ni macam biasa saja. Biasa tu maksudnya macam mi biasa lah, macam mi soup pun ada. Tapi saya tak tahu apa yang gaunzao-nya. Okey, so antaranya ialah dekat dalam menu ni ada mi macam biasalah, ada ayam, ayam yang dicorek-corek macam mi soup tu ataupun hiu soup tu, dan kita ada cili api dan minyak bawang putih, dan kita ada sayur pakcoy. Sayur pakcoy apa payah sangat nak sebut ni. Okey, alright. So apa yang nak kena buat adalah kita kena gaulah dulu. Gaul dulu supaya rencah-rencah gaunzao tu kita dapat rasa. Sebab kalau gaunzao kita tak tahu macam mana rasa mi ni. Kalau saya tengok ni macam mi soup je. Jom kita tengok apa yang menyebabkan kita rasa mi gaunzao ni lain daripada mi soup. Jom kita rasa soup dulu. Soup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah dapat rasa dah tu. Saya nak kena gaul lagi. Supaya minyak bawang putih tu dapat di sebati dengan mi ni. Tu dia. Jom kita rasa soup sekali lagi. Bila kita rasa, baru dapat rasa minyak bawang putih tu, dan kita dapat rasa cili tu dekat tekak. Tapi kepada anda yang mungkin tak makan pedas, sebenarnya tak ada masalah pun. Sebenarnya cili yang cili padi tu adalah menyebabkan cukup rasa mi ni. Jom kita terus makanlah. Daripada tadi asyik bercakap je, kita makan dulu. Ambil mi, kita letak mi, kita ambil sayur pakcoy, kita ambil cili. Ni berani mati ni, saya tak makan pedas, tak apa. Lepas tu kita ambil sikit ayam. Ayam. Okey. So apa yang kita buat? Masuk dalam mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ah? Sedap. Bila kita campur semuanya, kepada anda yang tak makan pedas, kena letak cili padi ni. Baru dia dapat rasa kick tu. Barulah gaunzao jadi dia. So kepada anda yang nak dapatkan mi gaunzao, kalau saya bagi 1 hingga 5, 4/5. Terus pada anda, jangan tunggu lama-lama. Terus pergi ke CEO Kunyah-Kunyah untuk dapatkan mi gaunzao terbaik daripada Kundang Jaya.